betapa ruginya orang Islam yang tengah tengok video ni sekarang, dia tak baca doa yang Allah ajak dekat dia yang ada dalam Al-Quran. Doa apa tu Ustaz? Doa kita minta dekat Allah supaya Allah tak pesongkan hati kita selepas kita terima hidayah daripada Allah. Ada orang dia hidup dalam keadaan Islam, tapi ending dia kufur kepada Allah. Tak mau. Tolong bagi video ni dekat keluarga kita dulu. Saya ni tak kisah pun orang nak kecam saya. Apa ni Ustaz ni, batak share lah, batak like lah, tak kisahlah. Penunggang agama lapak share, tak kisahlah nak kata apa pun katalah, nak marah-marah lah. Yang penting video ni, ilmu ni, doa ni yang Allah ajak dalam Al-Quran sampai dekat semua orang yang ada dekat luar sana, dan semua orang baca doa ni sebab doa ni penting. Macam mana? Dah share dah? Dah repost dah? Mantap. Jom tengok skrin sama-sama. Kita baca doa ni sama-sama dengan harapan Allah Ta'ala pelihara hati kita, tetapkan hati kita atas agama Islam sampailah kita mati. Amin ya Rabbal Alamin. Komen amin kat bawah. Tengok skrin, kita baca doa ni sama-sama nah. Okey, ikut sama-sama nah. Saya baca pelan-pelan satu persatu, ikut sama-sama. InsyaAllah boleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Rabbal Alamin.